Okey, Assalamualaikum. Salam guys. Ada orang tanya, kalau sampai Teluk Intan ni selain daripada Menara Condong, nak pergi mana ya? Okey. Selain daripada Menara Condong, ada sebelah Menara Condong, kita ada situ. Nampak tak tu? Medan Selera Menara Condong. Dekat situ ada Mi Rebus Legend Abdullah Bashar. Okey, itu yang pertama. Okey, selain daripada Menara Condong, lepas tu yang kedua kita ada Arkad Mahram. Arkad Mahram ni macam biasalah, siapa-siapa tahu macam-macam kedai Bumi Putra dalam ni. Yang ketiga kita ada tu. Tu dia. Saya bawa sikit. Kompleks Menara Condong. Kompleks Menara Condong. Okey, kat dalam Kompleks Menara Condong ni nak cari telefon, nak bagi telefon, nak cari aksesori telefon boleh, tak ada masalah. Yang keempat ada apa? Yang keempat kita ada Expo ni lah. Expo ni yang bermula 10 hari bulan 10 sehingga 20 hari bulan 10. Hari ni lah, hari ni 20 hari bulan 10. Hari ni last. So ramai-ramai lah datang. Ni Expo, banner Expo. So selain daripada tu, yang kelimanya kita ada maskot. Mana maskot? Tu. Ini bawa anak-anak ni memang best. Macam-macam ragam maskot ada. Nanti dekat sana ada maskot lagi. Artinya ada maskot, ada dua lagi maskot kat situ. Maskot ni semua comel-comel. Itu yang kelima. Yang keenam kita ada gerai-gerai. Macam-macam gerai, gerai-gerai peniaga kecilan. Peniaga kecil-kecilan. Sepanjang tepi dataran ni kita ada peniaga-peniaga kecil-kecilan lah. Contoh macam tu kan. Yang tu ada ikan laga. Jangan ingat ikan laga dekat kedai Korean je ada. Dekat dataran Menara Condong, Teluk Intan pun ada jual ikan laga Okey. Cukup 6 perkara yang saya sharekan. So kalau anda ada di sekitar Perak, melawat pergi Perak, boleh singgah ke Menara Condong Teluk Intan ya. Okey. Bye. See you when I see you. Bye.